Yo, Assalamualaikum semua. Dia sedang menyaksikan Haikal Channel 2. So hari ni Abang Haikal nak buat reaction video. Satu video dia keluar teaser sikit je. Dan macam biasa kita nak reaction iaitu Papa Zola The Movie kali ni. So hari ni kita nak buat reaction. Dia memang sikit saja. Jadi apa-apa pun jom kita reaction sama-sama untuk reaction video kali ni iaitu Papa The Movie. Alright, korang dah sedia? Jom let's go, kita buat reaction sama-sama. Let's go. So, jom kita reaction mengenai video iaitu Papa Zola The Movie untuk Dead River. Sorry tau kalau bahasa Inggeris saya agak teruk sikit lah. Okay, ready? 3, 2, 1. Misi mereka adalah untuk kalahkan manusia dengan mengubah bumi menjadi dunia game simulasi. Kita perlu selamatkan Fibri dan ekstrak keluar Power Sfera Chiberboard. Alright. 11 Disember 2025. Okay. So, itulah dia reaction video Papa Zola untuk tarikh tayangan Papa Zola untuk The Movie kali ini pada 11 Disember 2025. Wow, kali ni excited sangat. Sampai peminat setia fan Monster ni ramai gila yang tak sabar nak nonton apa yang bakal terjadi Papa Zola. Tapi bila saya tengok dia punya kualiti animasi dia tu, nampak detail ya guys. Nampak detail, alright. Nampak detail punya gambaran dia, nampak detail. Lepas tu kita boleh nampak dia punya pokok-pokok tu memang color hijau, memang cantik lah dia punya. Itulah jawapannya. Ada lagi satu, saya ada nampak dia punya, kita nampak ada boy. And kita nampak suit Papa Zola. Kita akan sikit-sikit nanti saya akan tunjuk gambar-gambar nanti. Suit Papa Zola nampak macam Papa Zola tengah pegang senapang. Nampak macam dahsyat juga Papa Zola ni. Nampak selalu kita nampak Papa Zola ni komedi-komedi lawak-lawak kan. Tapi Papa Zola kali ni jadi watak hebat lah dia ni. Tapi ini adalah voice actor Encik Nizam. Selalu ni kita tengok Encik Nizam adalah watak sampingan dalam cerita masa Boboiboy 1, Boboiboy movie yang kedua. Tapi tahun ini Encik Nizam ditugaskan untuk mengalih suara untuk Papa Zola kali ni sebagai watak utama dalam Papa Zola The Movie. Ini kira cabaran lah Encik Nizam kali ni mencabar sebagai watak utama dalam Papa Zola kali ni. Ini cabaran besar ni untuk Cik Nizam ni. Bukan biasa-biasa. Alright. So rasanya itu saja video kali ni untuk reaction video untuk Papa Zola The Movie. So kalau korang minat video ni, jangan lupa like and subscribe Haikal Channel 2 dan klik butang bell. Apa-apa saja kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni, okay? Jumpa lagi dalam Haikal Channel 2. Peace out. Assalamualaikum. Goodbye semua. So nantikan kalau ada video baru untuk sembang santai kali ni untuk episod seterusnya. Nantikan. Alright. Jumpa lagi.